Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan pemberian baucer buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan Penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Beliau berkata inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang berlangsung selama 10 hari bermula hari ini hingga 7 Jun di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Soal buku dan pendidikan harus tetap diberikan keutamaan. Maka semua pelajar sekolah bawah Kementerian Pendidikan dan mahasiswa bawah Kementerian Pendidikan Tinggi di seluruh negara akan tetap menerima RM100 satu orang. Saya tekankan upaya kita hanya sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan universiti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan PBAKL 2026 di WTCKL hari ini. Turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengingatkan ibu bapa supaya memastikan anak-anak menggunakan baucer berkenaan sepenuhnya bagi mendapatkan bahan bacaan yang bermanfaat dan tidak sekadar menyimpannya. Katanya PBAKL wajar diadakan untuk mendedahkan serta memupuk budaya membaca dalam kalangan generasi muda terutama dalam dunia moden. Tambah Anwar, trend masyarakat masa kini yang hanya bergantung kepada media sosial untuk mencari jawapan bagi permasalahan kompleks menyebabkan minat membaca semakin terhakis. Justru Perdana Menteri menggesa warga pendidik supaya memberi penekanan terhadap amalan mendalami ilmu pelbagai bidang termasuk agama, sains dan kecerdasan buatan AI selain meningkatkan penguasaan literasi digital.